Saya pernah duduk dekat mamak dengan seorang kawan lama. Gaji dia ni memang cantik. Kerja dia government. Tapi tiap hujung bulan muka dia sama je lah serabut. Dia cakap entah ke mana duit aku ni pergi. Masuk je, tinggal pun tak ada. Bunyi biasa kan? Sebab benda ni bukan kes terpencil. Ramai orang lalui ini. Masalah dia bukan sebab gaji. Masalah dia sebab dia tak sedar ke mana bocor duit tu. Makan dekat Grab hari-hari sebab penat. Shopee sebab rasa stres. Komitmen-komitmen kecil yang kita sendiri rasa sikit. Tapi bila hujung bulan, sikit-sikit itulah yang akan jadi besar. Turning point dia datang bila satu hari kereta dia rosak, nak baiki RM800. Masa tu baru dia sedar dia tak ada langsung simpanan. Dan of course dia ni tak boros pun. Saya kenal lah kawan saya. Tapi sebab dia tak pernah letak sistem tu pada duit. Dan duit tu kalau tak diarahkan, dia akan lari ikut emosi kita sendiri. So pengajaran dia simple sahaja. Simpan duit bukan bila ada lebihan, tapi asingkan dulu walaupun sikit sahaja. Tak kisahlah anda nak mula RM50 ke RM100 ke, yang penting konsisten dan selamat. Sebab bila krisis datang, bukan orang yang bergaji besar yang selamat, tapi orang yang ada simpanan yang kukuh. Kalaulah cerita ini kena dekat batang hidung anda sendiri, boleh pause kejap dan fikir. Dan kalaulah anda nak mula dengan betul tentang keuangan secara perlahan-lahan, komen ataupun DM saja nak mula. Saya akan guide ikut cara yang paling simple sahaja.